Okey, apa khabar semua? Dah bersedia untuk satu misi yang cukup penting? Hari ini kita nak bongkar macam mana nak tukarkan dasar pendidikan digital negara kepada satu pelan tindakan yang betul-betul boleh jalan kat sekolah anda. Macam main game kan? Jom kita tekan butang start sama-sama. Soalan paling besar sekarang ni, macam mana sebenarnya nak level upkan sekolah kita untuk zaman digital ni kan? Jangan risau. Anggap je kupasan kali ni macam walkthrough atau peta rahsia untuk anda. Kita akan tengok satu persatu langkah yang perlu kita ambil untuk menang misi ni. Ini dia peta misi kita untuk hari ini. Kita akan mula dengan objektif utama, lepas tu kita level upkan watak utama kita, murid dan guru, kemudian kita akan bina dunia digital sekolah, kumpul power ups dan cari rakan strategik. Dan akhir sekali, kita tengok macam mana nak dapat high score. Senang je kan? Jom kita mula. Baiklah, jom kita masuk level 1. Misi pendidikan digital bermula. Macam mana pandai game pun, setiap misi yang hebat mesti ada objektif yang jelas kan? Jadi, apa sebenarnya maklumat utama kita dalam misi ni? Okey, misi kita ni ada 3 objektif utama. Senang je nak ingat. Nombor 1, kita nak lahirkan murid yang bukan je pandai guna teknologi, tapi juga beretika. Mereka inilah wira-wira masa depan kita. Nombor 2, kita nak tingkatkan kemahiran digital semua orang kat sekolah tu, dari guru sampai staf. Ini kerja berpasukan tau. Dan yang ketiga, ni paling penting, kita nak pastikan tak ada sesiapa pun yang tertinggal. Kita kena rapatkan jurang digital tu. Seterusnya, kita sampai ke bahagian yang paling best dalam mana-mana game, watak utama. Jom kita level upkan murid dan guru. Anda nak pilih watak yang mana? Dalam misi ni, pemain utama kita semestinya murid dan guru. Jom kita tengok macam mana nak tingkatkan skill diorang. Okey, untuk murid, kita kena bagi diorang special moves. Apa dia? Contohnya PDP berasaskan projek digital. Bayangkan, diorang bukan lagi jawab soalan kat buku je, tapi diorang buat video, buat podcast. Lepas tu, kita pastikan diorang selalu guna Delima dan Google Workspace untuk bekerjasama. Dan yang paling kritikal, kita wajibkan literasi digital dan keselamatan cyber. Kita nak diorang jadi independent user yang pandai urus akaun digital sendiri. Dan bila kita berjaya buat semua tu, ding, achievement unlocked. Murid-murid kita bukan lagi sekadar pengguna pasif, tapi dah jadi pencipta kandungan dan penyelesai masalah dalam dunia digital. Inilah game changer yang kita nak capai. Sekarang, jom kita fokus kat guru pula. Macam mana nak jadikan diorang guru pro? Pertama, kena ada ladap digital yang berkala, bukan sekali-sekala je. Kedua, kena ada sesi PLC di mana diorang boleh kongsi apa yang menjadi, apa yang tak. Paling penting, kita kena wujudkan satu budaya selamat untuk mencuba. Tak ada istilah salahkan guru kalau ada benda baru tak menjadi. Ingat, matlamat kita guna teknologi ni untuk jimatkan masa, bukan tambah beban kerja diorang. Satu lagi, achievement unlocked. Bila guru-guru kita dah rasa yakin, berani nak cuba benda baru, dan yang paling penting, nampak teknologi ni sebagai alat bantu, bukan satu tekanan. Percayalah, bila guru dah bersemangat macam ni, murid-murid pun automatik akan lebih cemerlang. Okey, pemain kita dah siap di level up. Sekarang, tiba masanya untuk kita bina dunia permainan itu sendiri, iaitu persekitaran digital kat sekolah. Jom kita tengok macam mana nak reka bentuk persekitaran kita ni. Ada 2 asas penting, kepimpinan dan juga infrastruktur. Pemimpin sekolah ni, kita boleh anggap macam game master. Peranan diorang sangat besar. Pertama, kena pimpin melalui contoh. Kalau suruh guru guna teknologi, pengetua pun kena guna teknologi dalam mesyuarat. Betul tak? Kedua, kena ada hala tuju digital yang jelas untuk sekolah, supaya semua orang tahu nak pergi ke mana. Ketiga, bila pantau pelaksanaan, buatlah dengan empati. Dan akhir sekali, buat keputusan berdasarkan data, bukan agak-agak je. Bila sebut pasal infrastruktur ni, ramai yang fikir kena ada gadget paling canggih, paling mahal. Tak semestinya. Yang penting ialah pengurusan inventory yang bijak. Contohnya, makmal komputer yang sedia ada tu, macam mana kita nak optimumkan penggunaannya. Peranti-peranti yang ada, macam mana nak buat giliran supaya semua dapat guna. Dan macam mana nak sediakan sokongan untuk kelas hybrid. Kuncinya bukan pada apa yang kita ada, tapi macam mana kita guna apa yang kita ada. Dalam mana-mana game pun, tak ada hero yang boleh lawan seorang-seorang kan? Kita mesti perlukan power-ups dan juga rakan-rakan strategik. Jadi, dalam misi ni, jom kita tengok apa barangan bantuan yang kita boleh kumpul. Jom, dah tiba masanya untuk kita kumpul power-ups. Ini penting untuk kuatkan lagi pengajaran dan pembelajaran kita.
Jadi, apa power up yang paling utama? Tentulah kandungan digital yang berkualiti. Kita kena galakkan guru-guru kita untuk hasilkan bahan mengajar yang relevan dengan murid-murid tempatan. Guna sepenuhnya semua bahan yang dah ada dalam dilema tu. Dan sudah tentu, kita kena tapis kandungan tu supaya selamat dan sahih. Oh ya, jangan takut untuk mula integrasikan elemen AI, tapi mestilah secara beretika. Selain power ups, kita juga perlukan rakan bantuan. Misi ini bukan kerja sekolah sorang-sorang, kita kena panggil allies kita. Kuatkan peranan PIBG, iaitu Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Jalin kerjasama dengan komuniti setempat dan juga NGO. Dan yang paling-paling penting, kita kena libatkan ibu bapa secara aktif. Diorang kena jadi sebahagian dari perjalanan digital anak-anak. Baiklah, kita dah hampir ke penghujung misi. Sekarang, jom kita bincang pasal high score, pencapaian yang kita nak kejar. Macam mana rupa kejayaan jangka panjang untuk misi pendidikan digital ni sebenarnya? Misi ni ada garis masanya, dari 2023 hingga 2030. Kita dah pun bermula. Sasaran kita menjelang 2026. Budaya digital ni dah sebati, dah jadi macam DNA sekolah kita. Dan final boss kita, pada tahun 2030, sekolah kita bukan setakat dah siap sedia untuk globalisasi, tapi mampu jadi peneraju. Hebat tu! Sebelum kita tamat, ada satu mesej terakhir yang sangat penting untuk kita semua ingat. Kejayaan misi ni sebenarnya bukan terletak pada teknologi semata-mata, bukan pada gadget canggih, tapi ia bergantung pada kita, pada manusia, pada kepimpinan, guru, murid dan komuniti yang bergerak seiringan macam satu pasukan yang mantap. Itulah kuasa sebenar di sebalik semua ni. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Cuba fikir sekejap. Sekolah anda sekarang ni berada di level mana? Dan yang lagi penting, apakah power up seterusnya yang anda rasa perlu diambil untuk naik ke level seterusnya? Jawapannya ada pada anda sendiri.